saya Nur Adini Izara, wartawan VIMAN TV PSA Azhara. Selamat datang ke saluran digital kami VIMAN TV. Hari ini sedang berlangsungnya kursus asas pengawas pusat sumber sekolah bertempat di Perpustakaan Awam Daerah Kemaman. Jom ikuti pengisian kursus asas pengawas pusat sumber SK Seri Iman 2025. Teruskan bersama. Saya berada di Dewan Ilmu dengan semua pengawal pusat sumber sekolah untuk slot kursus asas. Timbang tinggi-tinggi sapa cucu atak, belum tumbuh gigi pandai baca kita. Dah pegang buat dapur. Okey, Ayung buah kokek, kokek ulu golok. Hok dia lokek, hok orang dia nok. Assalamualaikum Puan. Saya Adini, wartawan VIMAN TV PSA Azhara. Boleh Puan kenalkan diri dan tugas Puan di sini? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rashidah Mushti. Saya selaku penolong pustakawan di Perpustakaan Awam Daerah Kemaman. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, pada pendapat Puan, apakah manfaat kursus ini diadakan? Okey, pada pendapat saya kursus asas pengawas perpustakaan pengawas sumber sekolah ni sangat baguslah diadakan sebab dia memberi manfaat kepada pengawas pusat sumber bagaimana dia orang nak mengelola, menjaga, menjadi sebagai seorang pengawas pusat sumber yang bagus dan samping boleh membantu cikgu-cikgu ni semua mengelola pusat sumber sekolah ni. Dia orang dapat bantu dari segi teknik rekod bahan-bahan di perpustakaan, menjaga bahan-bahan di perpustakaan dan juga dapat membantu untuk menarik lagi kawan-kawan dia orang untuk datang untuk gunakan perkhidmatan untuk membaca buku di pusat sumber sekolah ini. Apakah harapan Puan terhadap pengawas pusat sumber? Harapan saya pengawas pusat sumber sekolah ni dapat menjadi pelapislah kepada kami selaku pustakawan di perpustakaan ni supaya membaca ni dapat dipupuk daripada peringkat pusat sumber sekolah lagi. Jadi pengawas pusat sumber sekolah ni sangat memain peranan yang sangat penting lah untuk kami menyeimbangkan ilmu untuk memastikan pusat sumber sekolah perpustakaan ini menjadi satu gedung ilmu yang terbaik yang dapat diakses daripada semua peringkat umur dan supaya daripada sekolah ni dapat kesedaran dan sampai ke besar membaca perpustakaan dan juga buku ni tak lapuk di zaman dan sentiasa dapat dipraktikkan dalam kehidupan semua. Terima kasih Puan. Sama-sama. Bekerja-kerja di waktu senja takut buaya. Kalau kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Jadi itulah dia perjalanan program kursus asas pengawas pusat sumber SK Seri Iman. Terima kasih diucapkan kepada fasilitator atas ilmu yang bermanfaat kepada pengawas pusat sumber sekolah. Saya Adini, wartawan VIMAN TV PSA Azhara. Semoga berjumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saluran digital kami VIMAN TV PSA Azhara. Bye.